Banduan yang bakal dibebaskan bulan depan terpaksa menyambung semula hukuman selepas Mahkamah Session Batu Pahat pada 26 Mei menjatuhkan hukuman penjara 14 bulan atas kesalahan mengepas anak hingga benjol di dahi bulan lalu. Muhammad Syafiq Ahmad Zairuddin, 29 tahun, yang sedang menjalani hukuman penjara 4 bulan didakwa mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-kanak 2001 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 31-1 atas sama kerana menyebabkan kecederaan anak perempuan berusia 14 bulan. Seksyen 31-1-A memperuntukkan denda sehingga RM50,000 atau penjara maksimum 20 tahun atau kedua-duanya. Manakala Seksyen 31-2 sebagai tambahan, hukuman dalam subseksyen -1, mahkamah boleh memerintahkan seseorang menyempurnakan bond berkelakuan baik melaksanakan khidmat masyarakat sehingga 240 jam dalam tempoh tidak melebihi 6 bulan dari tempoh perintah dikeluarkan. Bagaimanapun, bekas pekerja landscape itu mengaku bersalah sebab pertuduhan dikemukakan